Okey, saya akan cuba moderatekan isu-isu dan perkara yang dipetik daripada skrip antara kita, episod 1 hingga episod 10. Okey, dalam episod 1, persoalan yang dibangkitkan, adakah benar pemegang saham majoriti seharusnya juga boleh mengawal keuangan syarikat. Isu ini timbul sebab dalam struktur pemilikan Arna Maya, Mukhris memegang 90% dan Tajuddin memegang 10%. Tapi pengira Mukhris menjadi pengerusi dan Tajuddin menjadi pengarah urusan. Jadi timbul isu siapa boleh kawal sebab Tajuddin merasakan sebagai pengarah urusan dia seharusnya mempunyai kuasa untuk mengawal kewangan syarikat. Tapi realitinya pula dia terpaksa tunduk kepada pengira Mukhris yang menjadi pemegang saham majoriti. Okey, soalan kedua, apakah kaedah terbaik untuk tentukan pembahagian peratusan saham yang pernah digunakan? Okey, pada dasarnya peratusan saham ditentukan oleh pertama persetujuan rakan-rakan kongsi. Yang kedua sumbangan yang boleh mampu diletakkan oleh rakan-rakan kongsi tersebut. Contohnya ada dua rakan kongsi dan mereka bersetuju untuk letakkan modal RM50,000 setiap seorang. Jadi kalau modal itu diletakkan dalam syarikat Sdn Bhd, maka pada dasarnya setiap orang akan pegang 50% saham. Dan apabila saham itu didaftarkan, dia akan menjadi pemegang saham 50% dan seorang lagi menjadi pemegang saham 50%. Okay, sekiranya ada orang ketiga, maka saham-saham itu akan berubahlah mengikut peratusan. Okey, yang ketiga, apakah book value saham dan nominal value saham? Apabila anda daftarkan sebuah syarikat Sdn Bhd, khususnya anda akan pergi kepada setiausaha syarikat yang akan buat pendaftaran tu, dan setiausaha syarikat pada dasarnya dia akan daftar RM1 setiap saham. Maknanya kalau anda nak letak modal RM50,000, dia akan daftarkan RM1 setiap saham dan anda akan mendapat 50,000 unit saham pada nilai wang RM50,000 tu. Sekiranya anda nak supaya nominal value saham atau dia macam tanda aras ya, anda nakkan kurang daripada atau lebih dari itu, anda hendaklah berurusan dengan setiausaha syarikat anda. Okey, dokumen apa yang mendaftarkan? Dokumen pertama yang akan menunjukkan saham yang didaftarkan ialah dalam SSM My Data ya, corporate information. Selain daripada itu ada dokumen yang setiausaha syarikat akan keluarkan, resolution dan selainnya, dan juga apabila auditor datang membuat statutory audit, mereka akan semak dan mereka akan laporkanlah pasal saham tu dalam penyata keuangan anda. Bincangkan pernyataan pengira Mukhris mengenai stabilan mata wang dan kesan ekonomi dan geopolitik. Isu ini timbul disebabkan Tajuddin merasakan company sudah syarikat dah besar dan banyak harta dan dia nak jualkan sebahagian daripada harta tu untuk mendapat cash money. Sedangkan Mukhris berpendapat bahawa harta-harta syarikat, terutamanya hartanah yang dipegang oleh syarikat, haruslah disimpan untuk generasi akan datang. Itulah antara punca-punca konfliknya, perbezaan personaliti antara kedua-dua watak ini. Itu saja untuk sesi ini. Terima kasih.